dekat dataran renang. Dataran renang kita kena ke dalam lah. Kita kena ke dalam lah. Korang tengok lah pemandangan cantik kan. Sekarang sementara nak tunggu check in. Orange and white and more. I'm gonna start packing my bag. I'm leaving all worries behind. Let's go. I need to get my own summer style back. The breeze is playing soft through the palm trees loft. Seen it whisper secrets of each land. The sound of the waves lapping on the beach is like a pleasant melody. Soothe my heart's troubles. Windows down with the wind in my hair. I feel so free. Oh, it's the smell of summer. My summer trip. Take me away, all worries to a place where my heart can play. Under the stars, by the ocean shore, by the vast grasslands. Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita orang dah sampai Sky Cape. Kan Chua? Ya. Kita orang dah sampai Sky Cape. Berapa nak buat kita orang naik Sky Cape? Tiket dah beli online. So sekarang kita nak sedia pergi. Kita orang nak beli topi jap. Sebab takut panas kan. Sekarang musim panas. So kita tengok topi kat sini. Comel-comel topi. Bawa sini beli ni beli makan. Anak-anak beli makanan. Tengok. Jumpa lagi. Sekarang kita orang nak masuk ke cable car. Kita pakai topi sebab panas. Panas. Sekarang kita nak masuk. Ambil tiket dah. Okay, sekejap The sound of the waves lapping on the beach is like a pleasant melody. Soothe my heart's troubles. Windows down with the wind in my hair. I feel so free. Oh, it's the smell of summer. My summer trip. Take me away, all worries to a place where my heart can play. Under the stars, by the ocean shore, by the vast grasslands. Oh, it's the smell of summer. Okay, kita orang sekarang nak naik gondola. Jom. Jom guys, kita nampak kuda. Bismillahirrahmanirrahim. Kuda. Adik ke kuda? Tu kuda. Kuda. The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white and more. I'm gonna start packing my bag. I'm leaving all worries behind. Let's go. I need to get my own summer style back. The breeze is playing soft through the palm trees. Takutnya. Ya, okey, you tengok atas. Okey. Kita sekarang tengah menaiki. Kuda. Tengok tu kat bawah. Ada Astrish. Hai kuda. Okey, meluncur naik ke atas ya. Meluncur naik ke atas ya. Tengok. Of summer. My summer trip. Take me away, all worries to a place where my heart can play. Kita sekarang dah sikit lagi nak sampai ke perhentian pertama, mendaki. Ketinggian sekarang almost sampai 650 meter dari dasar laut. Wow. Keliling ni nampak pulau-pulau semua tau. Cantiknya. Tengok ni. Pulau kat sini, pulau macam-macam pulau lah ada. Ada pulau lah kat sini. Keliling ni banyak pulau. Nampak? Jauh-jauh tu banyak pulau tau. Okey. Kau pilih lah kau orang nak pergi mana pulau tu. Boleh berjalan kat pulau-pulau tu semua. Ada duit je boleh jalan. Takutnya. Dah nak happy kan. Kalau nanti dia orang dah besar tak boleh dah pergi mana-mana. Yang tu Cak. Sky Bridge tu. Nak sampai lah. Seramnya. Saya seram sebenarnya. Ya Allah. Takut. Takut. Perasaan saya semangat excited.
Papa ni memang suka lah tempat tinggi ni. Nampak keseluruhan Langkawi dah kalau kita lihat ni. Ah. Ini paling tinggi punya. Ini top paling tinggi. Ya Ini top Allah, paling itu tinggi kat Langkawi. Okey, dah sampai dah. Kita orang sampai pun. Jangan. Dah keluar dah ni. Okey. Dekat stesen yang pertama, ni korang boleh tengok Cua tunjuk keliling keliling dia. Lagi satu atas. Ni yang lagi stesen satu nanti. pertama. Best, sejuk. Atas ni sejuk. The sun is shining bright like a colorful aurora. Okey, lepas stesen yang pertama ni, sekarang kita pergi yang paling top lagi satu. Stesen yang kedua. Okey, kat sana kita boleh pergi ke apa nama tu? Sky Bridge. Sky Bridge. Itu memang best juga lah tu. Bukan best juga, memang best. Nampak tak Sky Bridge tu? Saya takut. Takut? Aku dia takut kan, tunjuk muka takut. Bukan takut, itu nama dia gayat. Gayat. Gayat ni. Ayat tu takut ketinggian. Tak ada apa, relax biasa-biasa je. Apa yang makin besar dia? Ini biasa-biasa tau. Pada laut. Okey, laut yang luas. Ni okey sikit lah. Okey, tak tahu nampak apa kat sini. Oh my god. Tapi memang luas lah. Sebelah sini dengan sebelah sana. Nampak dia pendek. keseluruhan. Dia pendek je. Dia pendek dekat ke pendek dekat. Cantiknya. Ada bawah tu cantik kan? Pulau-pulau dia. Pusing balik. Bukan pusing balik, ini kita naik ke atas. Itu yang pusing balik. Ini Ini nak naik. Kita naik ni. Apa yang takut? By the vast grasslands, oh, it's the smell of summer. I find a hidden cove where the dolphins rove. I watch them dance in the ocean's cove. I build a sandcastle high. I touch the summer sky. Sekarang kita turun turun ke bawah. Okey. Tadi kita. Okey, sekarang kita nak masuk Skydome. Masuk. Dia Skydome lah ni. Kan I want to skyride. Skyride belah sini. Ni Skydome dulu. Jom. The sound of the waves lapping on the beach is like a pleasant melody. Soothe my heart's troubles. Windows down with the wind in my hair. I feel so free. Oh, it's the smell of summer. My summer trip. Take me away, all worries to a place where my heart can play. Under the stars, by the ocean shore, by the vast grasslands. Oh, it's the smell of summer. The sun is shining. Hai, Assalamualaikum. Sekarang kita orang nak pergi mangrove. Saya korang plan nak ambil petang je sebab panas kan. Tapi still panas juga ni. Tapi tak boleh mandi lah sekarang sebab korang ambil package yang mandi tu. Tapi dia kata kalau boleh tukar package sebab sekarang angin tengah kuat. So kena tukar package, tak ada mandi-mandi lah. Tak ada yang lagi makan ikan tu kan. So kita pergi mangrove je. Tak ada bagi makan ikan. Kita dah sampai kat sini. Budak-budak ni tengah tengok diorang tengah order air sebab panas sikit. So free. Oh, it's the smell of summer. My summer trip. Take me away, all worries to a place where my heart can play. Under the stars, by the ocean shore, by the vast grasslands. Oh, it's the smell of summer. Hai, kita orang on the way nak pergi
sightseeing kot kan. So kita dalam boat sekarang. Okay. Mula-mula kita pergi tengoklah. Wow. Kita pergi Laut Andaman. Tengok Pulau Kasut, tengok Geopark Forest Park, Icon. Lepas tu kita pergi Buah Buaya. Pas Buah Buaya kita pergi ke Katakan Ikan. Dan sekali Buah Pelawak. Itu ada tapi sekarang ada. Tak ada. Oh. Yang warna merah eh? Ha. Oh dia tak besar dah? Ha. Yang tu betul-betul besar ya cik? Ha. Oh. Akhirnya dapat tengok ulang lagi. Dalam laut dia 20 tahun. Maknanya umur dia sampai 40 tahun? Ah. Lama juga jaga hayat dia. Cantiknya. Memang gerak dia. Cucuk salah. Ah, cantiknya. Cat calling lah, cat calling. Cat calling. Dia bunyi saya tadi. Ingat kucing ke? Cantiknya, tengok ni. Oh, warna merah ni. Kalau dengar mama dekat hutan gambar. Dia makan apa ya, elang ni? Dia makan makanan dia. Dia makan apa? Oh, kulit ayam. Dah cantiknya. Mata elang. Pusing macam tu ya. Betul cantik. Cantik ya ni. Ini bukan yang ni hitam. So it's the smell of summer. I find a hidden cove where the dolphins rove. I watch them dance in the ocean's cove. I build a sandcastle high. I touch the summer sky. I sit around a fire, share stories that will never tire. I found the feeling of summer. I fell in love with the feeling of summer. The breeze is playing soft through the palm trees loft. Sing that whispers secrets of each land. The sound of the waves lapping on the beach is like a pleasant melody. Soothe my heart's troubles. Windows down with the wind in my hair. I feel so free. Oh, it's the smell of summer. My summer trip. Take me away, all worries to a place where my heart can play. Under the stars, by the ocean shore, by the vast grasslands. Oh, it's the smell. Let's go. Dah pergi abang. Takut. Masuk gua. Masuk gua guys. Hati-hati dia kata. Layer of monkey. Masuk yang mana? Situ ke sini? Sini gua lah. Kanan. Tu gua. Semula masuk guys. Takut. Situ ada pondok. Ada pondok. So Ni kita pam jujur. rekod. Rekod. Of course. Sana keluar, sini masuk. Ni guys, kita mula masuk. Takut sebab saya tanya dia ada orang tunjuk topi. Tapi ada je monyet yang selamatkan batu tu baik. Monyetnya baik. Nama gua ni Gua Kelawar. Kenapa Gua Kelawar? Sebab banyak kelawar kat dalam tu. Fun fact dia memang macam tu je lah. Banyak monyet maksudnya.
Tapi datang sini tak boleh bawa makanan. Bawa makanan nanti antara kelawar yang bau, tak kelawar. Yang bau monyet. Nah tu kelawar. Kelawar selalunya kat tempat abandon pun ada kalau kau nak tahu kan. Itu boleh rekod. Yelah sebab nanti kacau dia punya kelawar. So tak boleh rekod. Saya akan tutup SDR tapi akan rakam pengalaman keluar nanti, okey? Okay, so baru keluar daripada gua kelawar. Kenapa tak boleh rakam dalam tu? Sebab kelawar ni dia ada sense, frekuensi dia kuat dengan hearing dia tu sensitif. Nah, diorang memang boleh dengar dari jauh. Contohlah, daripada kita orang rumah kat Puncak Alam, dia boleh dengar dari Puncak Alam sampai Puncak Lestari. Kalau korang tengok Puncak Alam, itulah kekuatan pendengaran dia. Jadi bila kita rekod, frekuensi phone ni sebenarnya kuat tau. Ada lagi phone baru-baru ni kan. Jadi bila dia kuat, kelawar tu sense, dia akan mula rasa bising tak boleh tidur, dia terbang-terbang lah. Ganggu dia. Jadi ini yang kedua. Mungkin boleh rekod, mungkin je. Tapi kalau tak boleh, tak akan rekod lah sebab macam akan berganggu kan. So, let's see. Kalau air tinggi patah balik. So ini air tak tinggi, jadi kita boleh masuk. Let's go. Masuk dalam. Sini boleh rekod sebab sini tak ada kelawar kot. The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white and more. I'm gonna start packing my bag. Yang ada orang kat belakang lah. Takut semua. Dan kita keluar balik. Dan kita dah keluar. Macam tu lah. Sorry tak dapat rekod kat dalam gua kelawar sebenar sebab tak boleh ganggu kelawar sangat. Kalau ada orang nak rekod pun, tak ganggu pun, itu nasib lah. Tapi nak suggest korang jangan, bila masuk jangan rekod dalam tu. Okay, sekarang kita selamat sampai. Pergi dengan ibu dan papa balik. Let's go. Take me away, all worries to a place where my heart can play. Under the stars, by the ocean shore, by the vast grasslands. Oh, it's the smell of summer. Alright, now kita jalan-jalan ke tempat nak bunga-bunga sikit. Ni air dah surut dah. Dah petang kan. Nanti air naik balik dah bila dah malam macam tu. Dah malam ataupun pagi. Oi. Surut betul air kan. Banyak lumpur. Sini kalau nak cari ikan keli bila dah surut macam ni, waktu perfect lah. Paling perfect. Tak ada lah. Okey je. Orang selalu guna bila dah surut macam ni, tangkap ikan keli. Buat trauma makan lumpur. Ikan keli masa bayu tahu tak? Korang tahu tak Nas dulu masa kawat, dulu TRS sikit apa, kalau korang dah TRS kan, kita orang ada camp, kita orang akan buat lari apa, semua jenis api askar, senaman askar lah, tapi lebih macam simple. Tapi bila untuk TRS, kita orang ada satu yang macam crawling dekat lumpur. So kena crawl, tunduk-tunduk. Perempuan sekali, lelaki perempuan. Lepas tu kena panjat tali kan, panjat bukit. Yuk. Weh, ada bunian di sini. Ada bunian guys. Pak. Akak pokok apa ni Chua? Ini pokok panjang. Tengok. Ciken ni pokok apa Ken? Sudah risau. Kak Long ni pokok apa Kak Long? Ni pokok apa? Pokok Kim. Ni pokok apa? Ni akak-akak besar. Ni pokok apa? Ini pokok apa? Ini pokok. Lupa ke anak pokok dia dah lama tak? Semua dah pokok. Yang kecil-kecil ni.
kecil-kecil itu dia punya tahan juga. Dia punya akar. Dia pusing tempat balik keluar kat sini. Kayak. Sama tak? Tak kayak kecil. Betul. Lupa bah. Dan kita keluar tu exit dia keluar daripada kawasan Bunian. Dia dah keluar. Mantap bosku. Belum. Oh, ingat dah keluar belum? Dia nak siapa? Aduh. Senang nak cari ikan keli. Nampak tu ada ikan keli. Ikan keli kecil lagi. Boleh tangkap dengan senang. Tapi tu bukan ikan keli. Benda tu nak Ikan lumpur tu. Dia ada kaki ikan tu. Dia mostly dia boleh tinggal kat darat juga selama 3 jam macam tu lah. Jadi dah sampai, dah keluar. Sky, I sit around a fire, share stories that will never tire. I found the feeling of summer. I fell in love with the feeling of summer. The breeze is playing soft through the palm trees loft. Sing that whispers secrets of each land. Do 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 do. The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white and